Selesai perjalanan hari ini. KL, Tangkak, Muar, Melaka. Kencang makan je. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang dekat Shell Sungai Besi. Tunggu member, tunggu beli barang. Hari ni kita nak ke Muar. Tak tahulah apa dekat Muar kan. Ni first time nak try, tengok macam mana. Assalamualaikum. Gila lah. Accident tadi tadi. Teruk dekat rumah kita orang tadi. Tiga biji ha. Mana tahu? Nampak tadi. Oh ya, cakap. Yang depan ni kan. Tahu kan? Sebelum. Teruk ke? Rumah dia apa cari dalam. Bagaimana diriku harus melangkah jalan yang tak pasti, telah ku lalui sendiri, lelah letih hati ini, dosaku mengejarku. Kecemasan rasa membuatku semakin tersiksa. Hanyalah harapan membuatku bisa bertahan. Hancur perih jiwa ini, semua menghinaku. Terbelenggu
Bam. Ini bang. Bam. Sampai dah. Ramai orang. Warung Bam. Dua orang. Dua orang. Empat. Dah ada tadi juga seorang masuk. Ada masuk dah. Okey. Abang nak letak helmet bawah ni. Okey. Alright. Boleh? Letak bawah dah. Okey, cepat. Bawah. Okey. Okey. Kena tutup bawah. Sedap ke? Oh, ni gantung kan? Ni ada casing ni, ada kaset. Oh, dia punya halus. Betul kan dia yang letak yang dia ada kaset-kaset. Ada kita kat sini ada. Tapi rumah kita betul rumah kita. Tanah kita. First makan. Kopi. Assalamualaikum. Okey. Okey. Tahu? Tahu? Ramai orang sebab sempat sampai. Tu nampak dah. Rai. Berapa ni dah? Tak tahu lah. Alamak. Macam keras je. Bang, nak satu bang. Wah. Kena ke belakang sikit. Oh, ya tu. Okey, sekarang kita dah makan. Next destination kita ke Muar. Kita kena keluar balik, masuk tol balik. Lepas tu baru ke Muar lah. Tapi sekarang ni Papa kena cari minyak dulu. Tank kecil. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah kita sebaiknya putus atau terus? Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa ingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah kita sebaiknya putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan?
kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita. Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah kita sebaiknya putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan. Selesa sangat tu. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah kita sebaiknya putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Menunda perpisahan. Thank you, Manji. Putus atau terus, kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Sekarang kita dah sampai dekat Muar. First time sampai sini. Okay tak not bad tempat ni. Jambatan ke Muar. Daripada Tangkak tadi kita akan naik jambatan ni sampai ke Muar. Baik tak macam best pekan di sini. Macam-macam ada ni. Tengok ada kafe, ada semua. Mi Bandung. Nak makan sate sedap ni, makan sate ni. Kedai pun orang banyak ah. Sekarang kita ke kedai kopi apa? 434. Try lepak-lepak dulu, minum-minum. Sedang kan? Beg kecil kan? Senang beg. Susah. Panas tu panas. Macam mana? Tak nak panas pergi overseas lah. Kedai. Boleh sewa apa? Sewa apa? Mana nak cross lah? Macam payah lah. Minum kopi. 434 Kopi Gajah tu macam Oh, jangan jaga. udah apa? Kamu tak tahu udah apa? Elephant Coffee. Kopi elephant. Dia dua je. Empat kali dia guna kopi. Tu yang tidak. Minat apa? Ais. Panas tu. Yang terakhir 300.
juga Asia Sing. Senang, kan senang nak bayar. Jom. Tak. Tak tahulah dapat ke tak 2 orang ni kan. Orang tak ada boleh lah. Layanan sini. Angin kuat agak lepak sini. Sejuk-sejuk kan. Jauh. Apa orang luar? Kita sekarang pusing-pusing dekat Bandar Muar. Awal lagi nak ke Melaka. So tengoklah apa ada kat sini. Kita pun lepak-lepak dulu. Sekarang ni panas kat pusing-pusing ni. Kita mari hajak. Apa nama dia bang? Apa nama dia? Rojak petis. Betis yang betul macam betis. Okey, ini tu. Okay. Ramai orang. Singgah jap masjid, solat. Motor, helmet, macam-macam helmet lah.
cintamu yang ku tunggu-tunggu. Biar jasadku yang menanggung permainan darimu, rela ku pujuk. Tiada lafaz yang lebih agung, kalimat cintamu yang ku tunggu-tunggu. Biar jasadku yang menanggung permainan darimu, rela ku pujuk. Orang tak tutup. Dia balik lah. Kat mana? Berapa minit? Dekat sama Gebu tu. Boleh? Jom. Apa ni dah ada kupon ni? Last pit stop nak dekat Melaka ni, nak makan yang tofu. Tapi rasa macam tak boleh ni. Belum buka kedai, orang dah ramai dah beratur dah. Oh, pisang ni macam ni. Sama gebu. Tu. Pisang. Tu ramai orang. Buka kau apa? Adik, kedai buka kau apa? Kedai buka. So kalau beratur ramai macam ni, rasa-rasa kau apa boleh makan? Sejam, setengah jam? Macam mana? Maghrib macam tu guys, kalau tak sejam 2 jam tu. Maknanya diorang datang, diorang terus duduk. Kalau penuh, kena tunggu lah. Tak, dia beratur. Boleh je tengok pilih, meja dalam pun boleh duduk. Oh, maknanya kalau meja penuh tu kena tunggu lah. Boleh. Oh. Jadi semua kedai ni buka meja. Faham. Pukul 5 Betul. Maknanya lagi setengah jam Faham. So rasanya untuk satu batch ni memang semua dapat duduk ni. Betul. Okay, terima kasih. Sama. Dia punya queue sampai ujung belakang lah. Okay bang, dah tanya dah. Dia orang cakap macam ni, kedai akan buka pukul 5. So bila buka pukul 5, selagi meja tak penuh, boleh terus masuk. Tapi kalau tak penuh, kalau dah penuh kena tunggu lah. Ni ramai orang kan. Tunggu mungkin dia kata lepas maghrib kot. Cari tempat lain nak makan. Sinilah lepak last sebelum balik. Makan-makan dulu. Okay bang, kedai mana? Oh, banyak lah. Asam pedas. Dah makan dah kedai asam pedas. Dia punya sedap roti canai. Kita bungkus lah. Ya, bungkus lah. Tahu lah bungkus? Berapa? Apa bungkus? Roti canai. Yelah. Canai sardin. Selesai perjalanan hari ini. KL, Tangkak, Muar, Melaka. Kencang makan je. Okey, jom balik. Sekarang kita balik lagi 2 jam. Syukur Alhamdulillah, hari ini perjalanan hotel baik. Ku cari cahaya dalam kekalutan warna. Sewaktu malam resah mengibarkan sayapnya, ku temui dia, bayang malam yang terluka. Pesona cintaku pun terbakar. Dan ku
Yeah, aku berjalan dalam malam yang ternama. Langkahku longlai, jiwa pun tak kemana. Bayang kau jatuh macam hujan tak reda, mengenang di hati tapi siapa sebenarnya. Janji jadi abu, janji kau bakar angin. Aku masih di sini tapi kau hilang sekelip mimpi. Kalau cinta itu doa, aku dah jadi sepi, tapi suara rindu tetap hidup dalam diri. Malam yang ku dakar mengerikan mimpi. Malam yang ku dakar telah dinodai. Harumnya bunga cinta dibasahi hujan. Sebanyak di hati tangisan. Ku simpan kenangan bersama malam kecundang, patah sayapnya kehampaan. Ku cari cahaya dalam kekalutan warna. Sewaktu malam resah mengibarkan sayapnya, ku temui dia, bayang malam yang terluka. Pesona cintaku pun terbakar, dan puisi cinta tertumpah tintanya berdarah, tersingkir dari titian makna yang setia tercalar purnama. Turut sama menjadikan saksi duka cintaku yang tak berhenti. Malam yang ku dakar mengerikan mimpi. Malam yang ku dakar telah dinodai. Harumnya bunga cinta dibasahi hujan. Sebanyak dia tuh Tangisan, ku simpan kenangan bersama malam kecundang, patah sayapnya kehampaan.